Siapa tengok dah video ni? Apa saya nak share sekarang? Kalau tim yang sabar, jangan sebut. Jangan sebut. Saya tak berminat kesalahan sekarang. Okey, cepat. Awak kena faham, saya ni banyak komitmen. Saya nak tangguh awak, saya nak tangguh anak. Saya tak cakap macam tu. Saya nak komitmen. Awak tak berhati lah nak sebut itu. Sebut depan Cik Arif pula tu. Proses. 3 bulan tu makan pasir. Nak cerai pasangan sekarang. Kau lama-lama kau cerai. Dia macam ni pun dia boleh buat. Sabar ya. Sabar. Kau kena cerai. Allahu Akbar. Sebab tu pentingnya kita kena cari pasangan yang sanggup hidup susah senang bersama kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala sengaja nak uji kita hidup dalam keadaan yang susah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak tengok sama ada kita mampu bersabar ataupun tidak di dalam ujian tersebut. Kita sebagai suami isteri ni mampu ataupun tidak untuk bertahan di dalam keadaan yang susah. Betul lah orang kata, suami diuji bila mana suami tak ada apa-apa, dan isteri diuji bila suami ada segala-galanya. Tetapi tidak mustahil kalau kita sebagai suami isteri yang faham agama, yang saling memahami antara satu sama lain, yang sanggup hidup susah senang bersama pasangan kita, insya-Allah kebahagiaan dan ketenangan di dalam rumah tangga tu ada. Ramai aja hak kaya hidup bahagia, dan ramai juga yang hidup sederhana sebab kekurangan ni hidup bahagia. Sebab apa? Sebab dia bersyukur gapo hak dia ada. La in syakartum la azidannakum. Sesiapa yang bersyukur maka Allah Taala akan tambah lagi rezeki pada dia. Jadi tak perlu kita nak pusing tentang rezeki Allah Taala ni. Janji kita usaha dan kita jaga hubungan dengan Allah Taala. Orang hak kaya-kaya tu bukan terus kaya. Dia juga pernah harungi dalam kehidupan yang susah. Tidak terus jadi kaya tu tidak. Cuma dia tidak pernah berputus asa di dalam membahagiakan keluarga dia. Kita diuji sikit putus asa lalu. Cara kau nak bercerai lalu. Kita sebagai isteri kena ingat, selagi mana suami kita berusaha dan bertanggungjawab di dalam mencari nafkah, tetapi dia belum mampu untuk mewahkan kita, belum mampu nak bagi apa yang kita nak, jangan pernah tinggalkan dia. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia berjaya suatu hari nanti. Jadi nasihat saya terutamanya kepada yang baru nak menikah, kalau nak menikah, carilah pasangan yang jaga sembahyang, yang jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Kerana bila mana kita jaga semaya, jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga hubungan kita suami isteri. Dan sebelum kita nak menikah, banyakkan solat sunat taubat dan banyakkan solat sunat istikharah. Minta petunjuk dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau dia adalah pasangan yang terbaik untuk aku, maka satukanlah hati aku dengan dia, ya Allah. Kalau dia bukan pasangan yang terbaik untuk aku, maka jauhkanlah aku dengan dia, ya Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tunjuk jalan yang terbaik untuk kita. Allah Ta'ala akan hadirkan pasangan yang terbaik untuk kita, yang mampu menjaga kita, mendidik kita, membimbing kita hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Pesan yang bersama ingat datang. Assalamualaikum.